2026 play MVX pakai barang standard lagi. Korang nak tengok korang dapat combo apa? Korang tengok video ni sampai habis. Okay guys, kepada play MVX, saya ada combo baru untuk korang. Korang akan dapat apa? Korang akan dapat cover set Maroon SE. Okay, cover set ni special edition. Stiker dah siap tanam, dah siap clear 2K. Saya bagi sekali dengan korang hot item dekat kedai kita. Inner hitam kilat diamond original Hasselblad. Korang akan dapat A to Z. Full set saya bagi kat korang. Cover set dah lawa. Inner set dah merelip. Ni saya bagi Sporting Magic Boy warna hitam silver. Saya add on sekali dengan disc 260 warna merah by PPR Racing. Okey, untuk item seterusnya saya bagi barang suspension kat korang. Saya bagi apa? Ford Espada cutting standard dah lowered 1.5 inci. Saya bagi sekali dengan Absorber Pro Fender. Untuk Absorber Pro Fender ni kalau korang tak nak spring dia warna hitam, korang boleh add on spring sekali warna-warni. Item yang saya add on kat korang ni, saya add on cover air filter Race Boy warna hitam. Saya bagi sekali dengan cover spinner radiator Magic Boy. Boleh pusing-pusing lagi. Ni saya bagi sekali dengan lampu tom yum baru meriah motor korang. Okey, untuk bahagian brake system pula kita bagi apa? Kita bagi Master Pump Superfly kiri kanan one set Saya bagi sekali dengan Brembo Copy 121 M3 warna hitam. Item terakhir, dua item lagi saya bagi kat korang. Saya bagi cover CVT by Hypertech full CNC warna silver merah. Saya bagi sekali dengan skru full set Salaya washer merah. Korang tak payah pening-pening nak pakai skru apa, nak cari skru apa. Ni, kita dah bagi sekali. Okay guys, untuk combo ni berapa saya nak bagi kat korang? Saya bagi dengan harga RM6,735. Siap pemasangan, siap post. Sabah, Sarawak, jangan risau, kita boleh post. Okay? Yang mana berminat dengan combo ni, korang boleh walk in saja di kedai kita, Suria Garage Setia Alam. Okay? Jangan lupa like, follow, comment and share. Korang nak tengok combo apa pula lepas ni? Korang boleh komen kat bawah.